every time you lie in my place. I do wanna say it to you, my babe. I won't be too late. 3, 2, 1. Hi and Assalamualaikum my beloved friends. Welcome back to my YouTube channel. Hai korang. So, video ni is tentang macam mana kita orang join Sukov untuk the first time and the last time. So, korang tengok je lah video ni sampai habis. Sebagai ketua kelas yang bertauliah, ia sentiasa siapkan tanggungjawab dia sebelum dia lepaskan. Untuk Sukov olahraga guys. Doakan kita orang. Okay, kita dalam bas. Hai guys, kita dah sampai guys. Nampak lawa apa ya? Kita orang daripada KBSI nak kita orang ada Sukov untuk olahraga daripada KB Seri Iskandar. Peringkat zon. Kita kena lawan dengan KB dalam Perak guys. Doakan kita orang. Kalau korang tengok ni mungkin korang dah tahu keputusan. Banyak ni kat belakang ni ada KB LC, ni KB SI guys. Ni kawan-kawan kita yang akan berentap esok. Okay guys, wish us luck. Okay guys, update-update kita masih di Sidai. Dia di YouTube lah, tengok lah. Ada Sakai Sarah. Tak tahu ke? Tak. Saya kan tak tahu. Sakai Sarah guys. Tengok. Ha? Tengok tak? Tengok. Mbak iPhone. Okay guys, update. Kita dah berada di homestay. Lawa gila guys homestay. Nanti dah jumpa dah. Mana apa? Mana lawa. Few minutes later. Tak, nanti kita nak makan je sana. Balik nanti kita pesan. Okay, sekarang kita pukul 5.30. Sepatutnya cikgu cakap ada training pukul 5 ke pukul 6 kat track. Tapi pagar track tu kunci. Bila pagar track tu kunci, kita orang dapat tahu yang dekat belakang ni ada padang. Yang dekat padang ni ada taman. So kita nak pergi jalan-jalan lagi taman tu. Petang-petang bukan pergi training, kami main boat taman. Diorang main kambing guys. Saya tak ada benda ke nak main. Selain kambing. Kesian anak kambing tu dia angkat-angkat. Kau tengok. Weh, kesian dia kambing. Kambing lari kambing. Selamatkan diri kambing.
Soon after. Okay, update guys. Tadi kan kita orang dah pergi taman kan? Lepas tu kita orang dah balik. Kita orang makan roti ayam kepuk. Ayam kepuk. Kita orang makan ayam kepuk. Tapi air kita buat sendiri je. Ya buat. Tak, kita orang makan goreng pisang dengan kerupuk leko je cikgu bagi. Tapi sedap. Best dia sebab kita orang kumpul ramai-ramai, makan ramai-ramai, share masalah. Okay. So kejap kita orang nak keluar pergi jalan-jalan dulu depan ni. Okay. Sekarang pukul 6.48. Setelah hujan yang mendatang tadi dah pun reda, maka kami pun ambil keputusan untuk keluar berjalan-jalan di luar ini dekat dengan stadium. Sebab kita orang boring. Tengok Afwan. Lawa kan? Tak, ia buat live. Aduh, dia pusing pula guys. Buat live guys. Guys, track tu track. Tu tracknya. Itu track kita orang. Lah, dah tutup lah. Later that same evening. Assalamualaikum dan selamat malam guys. Hari ini sekejap, lighting tak ada. Okay, sekarang pukul 8.43. Kita orang nak makan malam. Tapi dia tak nak hantar makanan kat rumah kita orang. Dia nak hantar juga kat rumah lelaki. Lepas tu suruh kita orang berjalan jauh-jauh untuk makan kat sana. Nampak tu orang. So, kita akan bergerak ke rumah lelaki. Mungkin cikgu nak bagi apa-apa taklimat sebelum kita berlari esok. Ada apa-apa? Meletup! Selamat tinggal. Jom. Ali yang pertama. Memang nak pakai slipper. Kata orang pakai slipper. Wih, slipper apa dia pakai? Apa pakai? Syah pakai dia semua. Dah habis makan, minum pula. Cikgu, status. The next day. Hi, good morning. Hi guys. Welcome back to my channel. Kita orang dah nak gerak pergi stadium. Doakan kita orang guys. Doakan yang terbaik. Doa-doa daripada kali kecil. Tak sempat doa kita. Jangan lagi kita nak Kita menang guys. Kita menang. Takutlah. Doa atlet-atlet kontinjen KBSI kita. Bye. Ini tempat kita orang berkumpul. Anak-anak kontinjen perempuan. Yang lelaki tak tahu mana pergi. Ini track kita. Mungkin kita akan warm up kat sini kejap lagi. So stay tuned. Dia ada kata-kata urut. Okay guys, sekarang ni 100 meter dah pergi. Okay guys, kejap lagi 400 meter. Kita dah pakai nombor kita. Ini nombor saya guys. Tak pakai lagi sebab saya 200 meter je lagi. Lepas 100, 400, 200. Lepas tu saya 4 kali 100. 4 by 1. Wish us luck guys. Setiap video Takut ni, takut. Setiap video Kau lambat lagi. Arisa ada di situ. Sedang menunggu giliran saingan kedua. Go pakai ha. Weh, habis. Giliran Arisa pula.
I've tried to do the best I can, but I've not been perfect, and I'm a knucklehead at times. Okay guys, update. Saya dah lari dah 400 meter. By the way, saya dapat nombor 4. Sikit lagi saya nak nombor 3. Tapi saya dapat nombor 4 sebab saya tak boleh pecut dah. Sekarang tengah 200 meter. Go, 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 go. Tak apa. Kau dah lari okey dah. Tapi pesaing kau semua macam laju gila. Kau tahu tak? Aku tengok bampak laju. Lek lah aku dah dapat nombor. Okey lah. Tak apa. Kita video pengalaman je. Untuk sijil je. Janganlah nangis. Ya Allah Tuhanku. Ya okey. Ya tengok lagi. Hujan! Kita orang balik dah ambil selipar. Tengok lepas pula. Hujan dah mula merenyai. Maka kami pun ambil keputusan untuk bergerak semula ke stadium. Jika pergi maka Jadi air bergelora. Acara dia orang tengah hold dulu. Sebab apa? Sebab tak baik untuk keselamatan para atlet. Jadi kita berhenti dulu sebab takut disambar petir. Sebenarnya stadium ni dengan rumah ni tak jauh pun. Tadi kita orang baru gerak dari rumah. Stadium depan ni je. Oi jatuh longkang. Banyak lupa. Okey, itu saja daripada saya. Acara berikutnya 4 kali 100. Nampaknya matahari dah memunculkan diri. Cacat di atas kepala kita guys. Yor. Acara 4 kali 1 akan dimulakan dengan Tong Alia Eliana. Di balapan adalah para peserta. Bagi acara 119 4 kali 100 meter perempuan separuh akhir 1. Sila bangun. Boleh Tong. Boleh Tong.
lorong 5, Aina lorong 8. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada lah. Ani boleh, Ani boleh, Ani. Okay guys, lagi 5 minit dah pukul 12. Kami masih di sini. Dah rentung lagi. 100 meter final Daniel Irfan lorong 5. Laki tu bukan aku. Sekejap, tak sabar sekejap. Raja bakal dibabakkan Raja Persib. Acara 400 meter satu-satunya harapan JVSI hari ini adalah possible. Sorang-sorangnya satu-satunya harapan JVSI untuk laki tak ambil kita lihat. Lane satu guys, lane satu. Mesti dia pengsan serius. Qualified. Batal kan? Sakit je. Batal ke ni? Batal. Aduh. Sedang berarti ini adalah peserta akhir bagi acara 100 meter. Nak pingsan guys. Ya dah. Ini satu. Dari yang banggakan. Okay guys, pukul 12.30. Tengah final 200 meter. Masih di sini menjadi supporter terbaik anda semua. Berbanggalah anda ada supporter macam saya. Tunggu Syamilia tengah lari 200 meter. Anissa menang guys, Anissa menang. 200 meter lelaki. Anik Nazmi. Alhamdulillah. Boleh Anik. Okey, pukul 1.18 kami masih di sini untuk acara final 100 meter. Perempuan 4 kali 100 lelaki dan perempuan final. So kita punya KV dua-dua dapat masuk final. Harap-harap dapat juara. Gotong.
Adam. Go Adam. Boleh potong. Pukul 1.46 kita orang masuk bas untuk dah pakai aircon sebab kejap lagi akan ada penyampaian hadiah. So kita kena share penyampaian hadiah kejap. Tak tahu lah balik pukul berapa. Walaupun tak menang apa-apa tapi kita orang still nak support kawan-kawan kita orang yang dapat medal. Bukan hantu. Untuk menyampaikan hadiah, dipersilakan. Hi vlog. 4 kali 100 meter. Kategori perempuan dimenangi oleh Kolej Profesional Seri Iskandar. Naik juara jatuh kepada Kolej Profesional Seri Iskandar. Disandang oleh pasukan dari Kolej Profesional Seri. Tempat keempat dengan kutipan silat 1 emas dan 3 perak disandang oleh pasukan dari Kolej Profesional Seri Iskandar. Tempat Hi vlog. Kami dah penat. Kau vlog ke? Hi vlog. Nanti satu ni bos. Satu ni. Nanti klip yang gepuk tau. Nanti klip yang gepuk. Kevi Kuala Kangsar. Mana Kevi Kuala Kangsar? Okay guys, tamat sudah kita orang punya larian suka kita orang. Yeay. Kita orang tumpang guys. Tumpang. Ni tumpang simpanan pun dapat. Ni yang berlari ni dapat emas ni. Bye guys. Pop. Pop. Bye belum. Bye. Okay guys, itu saja video saya hari ini. Terima kasih kerana sudah menonton sampai habis. Melayan karenah-karenah kami. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Bye.